Assalamualaikum, selamat datang ke dunia badun. Dunia badul, dunia badun pula. Sekarang saya bersama Fizul. Sekarang ni saya nak cerita. Hari tu saya pergi menjala. Saya hampir lemas tau. Nasib baik ada 2 orang kawan bantu saya, Zul dengan Brown. Brown dia bagi saya pelampung. Zul pula dia tolong potongkan tali jala. Masa tu kalau korang tengok video ni tak panjang, 7 minit je. Saya tak akan potong, saya tak akan edit video tu. Cuma saya kuatkan suara. Yang kalau korang tengok gelap kan, gelap tu maknanya saya tengah tenggelam dalam air. Saya tenggelam dalam air. Nasib baik saya sempat tarik nafas. Memang terseksa masa tu, nasib baik nafas saya panjang . Lepas tu tali saya buang jala. Bila saya buang jala, saya lepaskan jala. Tiba-tiba saya jerelus tau sebenarnya. Saya buanglah jala saya. Bila saya buang jala saya, rupanya dekat tangan ni tersangkut. Ni nampak ada belang ni kan. Terikat. Lepas tu arus pula tarik saya. Lepas tu jala pula tersangkut dekat bawah kan. Jadi nak berenang tak boleh. Kalau kita cuba berenang, saya cuba dah berenang, tapi arus tetap tarik saya ke bawah. Sebab tali tu lah. Jadi itulah masa tu detik-detik nak maut dah tu masa tu. Lepas tu nasib baiklah kawan saya sempat datang tolong saya potong tali tu. Tapi mula-mula yang kelakarnya, ada kelakar tau. Dia orang ingat saya main-main. Itu yang lambat bantuan. Siap saya kata, dia kawan kata kejap. Lepas tu saya siap menjerit, kejap apa kejap, bila nak tolong saya cakap macam tu. Nanti korang akan dengar dalam video tu suara saya meminta tolong masa tu. Meminta tolong tu pun saya sendiri tak ingat saya ada jerit tolong tu. Selepas tengok video tu baru saya sedar, rupanya saya ada menjerit minta tolong. Nanti video ni boleh jadi pengajaran lah. Tali yang ikat ni sebenarnya bahaya. Rupanya dah banyak kejadian orang mati sebab tali tu. Bukan tak pandai berenang, tapi disebabkan bila jala dah sangkut, lepas tu bermain dengan arus, kita akan ditarik ke bawah. Itulah. Sekarang saya dah beringat dah. Jadi saya jadikan itu sebagai saya punya pengalaman pahit saya. Lepas ni sekarang saya dah beli pisau lah. Lepas ni pisau tu akan jadi peneman saya lah. Lepas tu tali ni pula saya akan ubah suai supaya senang dibuka. Senang untuk dibuka. Dia tak ada menjerut lagi dah. Okey gang, korang tengok video ni, korang nilaikan sendiri. Tengok tempat yang sunyi, bagi korang dengar suara tu. Korang bayangkan korang di tempat saya macam mana. Lemas, kalau tak sempat tarik nafas. Saya sampai sakit tekak sebab dah minum air banyak. Urat tekak saya sini pun sakit. Tangan saya ni sampai sekarang kebas. Bahagian atas ni kebas. Tak tahu kenapa. Sedangkan dah masuk 2 minggu dah ni. 2 minggu hampir 2 minggu. Okey gang, tengok video ni sampai habis. Bye. Okey ke friend tu? Ada. Kita akan menyeberang pula. Duduk kat tengah-tengah tu ada pulau. Itu beras. Kajian kau. Rekam buah. Telepon. Ini paman tu ya. Saya nak try tebor daripada atas ni je. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Hanyut. Jala hanyut. Kenapa berdua tu? Korang kenapa? Woi. Kenapa? Dia orang hanyut kan.
bang. Parang. Abang tu dekat di bawah. Kita je. Hei. Ayo. Oh, cepat sakit. Oh. Tali terikat dengan tangan. Aduh, kaki tak sampai. Kaki nak jejak tak sampai. Potong jala. Oi, jala dekat sana. Jala sangkut. Lepas tu tali ni dekat tangan dia. Potong ni. Potong tali jala. Potong lah. Dah. Okey. Oh, kaki saya tergantung lah. Oh, Allah. Apa potong lah. Oh, Terpaksa boleh dah. yes. Oh. Okey. Oh. Baru boleh bilang. Oh. Oh. Okey dah sampai dah kaki dah. Alhamdulillah. Tombas. Aduh. Tak sangka kau ikat macam tu. Aduh. Tarik. Bagus itu. Alhamdulillah. Abang lupa ni ke tadi? Hui. Baik terikat jalan ni. Dah aku ingat dia Bang. jalan aku tengah tadi. Terima kasih bang. Dia macam ada tunggul tadi. Tunggul tu kacau. Tu yang kami pun hanyut tadi, dia lagi tarik jauh. Allah. Test tadi. Try lagi tak? Kenapa dia luka dia ni? Dalam ni. Terjerut oleh tali jalan. Handphone boleh masuk air. Ni pergi tarik aku. Sebaik aku bawa pelampung. Aku kau gurau. Bang, terima kasih bang. Boleh. Hei. Geng. Abang Zul ni yang selamatkan saya. Abang kat mana masa tu bang? Dari sana. Di pusat ni tadi. Dia dah jatuh dekat sana. Pakai Sampai pelampung ni balik kau. lampu. Saya tak nampak apa. Nasib bawa barang. Boleh. Nasib baik betul lah, tengok bawa barang ni. Dia sebagai ada parang. Kau bawa barang ke? Ni barang. Kau potong yang Geng, kalau tak tamat Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku pergi kat tengah pun tak sampai. Nanti kita sambung cerita. Dia jala baru lah. Jala baru. Baru sayang. Saya suruh je Tak bang, baru tak apa. Baru tak baru, boleh beli sekali. Gila lah. Ini ada lagi kat bawah.